Dilahirkan dalam keluarga diraja Eropah yang sedang meningkat naik, Puteri Stephanie ditakdirkan untuk kebesaran, tetapi sebaliknya, beliau berkahwin dengan keluarga diraja yang menjadi mimpi ngeri. Terperangkap dalam perkahwinan tanpa cinta, beliau menjalani kehidupan penuh pengkhianatan dan penyakit sehingga menyebabkan beliau menjadi mandul pada usia hanya 22 tahun. Kemudian, hanya 2 tahun selepas itu, satu insiden mengejutkan telah mengubah haluan hidupnya. Sertai saya ketika kita meneroka kisah beliau. Puteri Stephanie Clotilde dilahirkan pada 21 Mei 1864 di Istana Lachen di pinggir bandar Brussels, Belgium. Ayah beliau ialah Putra Leopold, pewaris tahta Belgium dan anak kepada Raja Leopold pertama, pemerintah pertama Belgium sejak kemerdekaannya pada tahun 1831. Hanya setahun setengah selepas kelahirannya, datuknya meninggal dunia dan ayahnya menjadi Raja Leopold II. Kepada dunia, beliau dihormati sebagai seorang negarawan yang berkuasa yang menjadikan Belgium penting di pentas dunia walaupun saiznya kecil. Dia memenuhi negara dengan istana-istana besar dan bangunan awam yang megah, mengukuhkan reputasinya sebagai pemerintah yang berwawasan. Tetapi di sebalik kegemerlapan pemerintahannya, kegelapan tersembunyi. Hari ini, warisan Leopold II adalah satu kisah ngeri. Dia menjadikan Kongo sebagai wilayah peribadinya, memerintah dengan tangan besi dan mengeksploitasi rakyatnya demi keuntungan. Di bawah pemerintahannya, berjuta-juta rakyat Kongo telah diperhambakan di ladang getah, mengalami pelbagai kekejaman. Tragisnya, keadaan ini bersama penyakit dan kebuluran menyebabkan penurunan mendadak dalam populasi rakyat Kongo. Jadi, kekayaan keluarga Stephanie sebahagiannya diperoleh daripada wang hasil pertumpahan darah rakyat Kongo. Ibu Stephanie ialah Mary Henriette dari Austria, seorang ahli wangsa Habsburg di Austria, sebuah negara yang telah memerintah Belgium untuk sebahagian besar abad ke-18. Dia dan Leopold mempunyai 4 orang anak. Anak perempuan pertama mereka, Louise, dilahirkan pada tahun 1858, diikuti oleh satu-satunya anak lelaki mereka, Leopold, pada tahun 1859. Hampir 5 tahun kemudian, Stephanie dilahirkan dan 8 tahun selepas itu, mereka mendapat anak perempuan bongsu mereka, Clementine. Walaupun mempunyai semua anak ini, kehidupan rumah tangga keluarga diraja Belgium jauh sekali daripada bahagia. Perkahwinan ibu bapa mereka hanyalah satu aturan politik semata-mata dan mereka mempunyai minat serta personaliti yang sangat berbeza. Dari masa ke masa, ketegangan semakin memuncak dan Ratu Mary Henriette semakin menjauhkan diri daripada suaminya, menghabiskan sebahagian besar tahun 1870-an berjauhan daripadanya. Ini menambah lagi kekangan ketat dalam kehidupan diraja dan dalam tahun-tahun mendatang, Stephanie bakal dihanyutkan ke dalam dunia yang jauh lebih gelap daripada apa yang pernah dia bayangkan. Tahun-tahun awal, Stephanie dipenuhi dengan tragedi. Pada Januari 1869, dunianya musnah apabila abangnya, pewaris tahta, meninggal dunia menyebabkan seluruh keluarga diraja dilanda kesedihan. Walaupun baru berusia 4,5 tahun, tragedi ini meninggalkan kesan mendalam pada Stephanie dan menjadi permulaan keruntuhan perkahwinan ibu bapanya. Kemudian, pada tahun 1871, malapetaka melanda sekali lagi. Eropah masih bergelut dengan gelombang penyakit maut, tifus, cacar dan maut biru yang digeruni, iaitu nama jolokan untuk kolera, dan tidak lama kemudian, wabak itu melanda Brussels. Stephanie yang belum pun berumur 7 tahun, jatuh sakit teruk akibat tifus. Selama berminggu-minggu, dia terumbang ambing antara hidup dan mati, tidak sedarkan diri, demam panas dan dalam kesakitan yang amat sangat. Keluarganya bimbang akan kemungkinan paling buruk, tetapi melawan segala kemungkinan, dia berjaya bertahan. 3 tahun kemudian, pendidikan ketat Stephanie pun bermula. Dia diajar pelbagai subjek ke tahap yang tinggi dan fasih dalam pelbagai bahasa, walaupun dia tidak dimanjakan, dan dia serta adik-beradiknya diajar oleh guru yang sangat tegas. Mulai tahun 1875, Stephanie sering menjadi wanita diraja berpangkat tertinggi di istana. Kakak sulungnya, Louise, telah berkahwin dan meninggalkan Brussels, manakala ibunya sering tidak berada di ibu kota. Kemudian, pada musim sejuk tahun 1878, nasibnya telah ditentukan.
Ketika baru sahaja remaja, dia diperkenalkan kepada putera mahkota Rudolf dari Austria, satu-satunya anak lelaki Maharaja Franz Joseph dan pewaris kepada Empayar Austro-Hungary yang luas. Rudolf berumur 20 tahun, manakala Stephanie baru sahaja 14 tahun. Tetapi pertemuan mereka bukanlah satu kebetulan. Ini adalah satu jodoh yang sedang diatur. Di sebalik tabir, rundingan sedang berjalan dengan rancak. Orang Austria melihat Stephanie sebagai calon isteri yang sesuai, seseorang yang boleh memastikan kesinambungan tahta dengan melahirkan pewaris lelaki. Tekanan sangat hebat dan selepas perbincangan yang panjang, perkahwinan itu diaturkan. Pada 10 Mei 1881, hanya beberapa hari sebelum ulang tahun kelahirannya yang ke-17, Stephanie dan Rudolf telah berkahwin dalam satu majlis yang gilang gemilang di Vienna. Tetapi, di sebalik kemegahan diraja yang berkilauan, awan gelap sudah mula menyelubungi perkahwinan mereka. Kehidupan berumah tangga langsung tidak seperti dongeng untuk Stephanie. Tiada cinta agung, tiada kasih sayang yang mendalam, hanya tanggungjawab semata-mata. Pada mulanya, hubungan mereka mesra, malah agak bahagia, tetapi retak mula kelihatan tidak lama kemudian. Rudolf mempunyai personaliti yang tidak menentu dan Stephanie mendapati dirinya terperangkap di dalam istana, sentiasa diawasi dengan kebebasan yang sangat terhad. Walaupun hubungan mereka tegang, perkahwinan itu dikurniakan seorang anak perempuan bernama Elizabeth Marie yang lahir pada September 1883. Tetapi bukannya kegembiraan, Rudolf menerima berita itu dengan kekecewaan yang jelas kelihatan. Dia sebenarnya mahukan seorang waris lelaki untuk empayar. Dia akan menjadi satu-satunya anak mereka dan satu-satunya zuriat Stephanie. Menjelang pertengahan tahun 1880-an, dia telah mandul. Puncanya, suami dia sendiri. Rudolf bukan sahaja seorang pemabuk, tetapi juga seorang kaki perempuan yang tegar, terlibat dalam hubungan sulit dengan wanita-wanita di seluruh Vienna. Dia dijangkiti pelbagai penyakit kelamin dan kebanyakan ahli sejarah bersetuju bahawa dia mungkin telah menjangkiti Stephanie dengan sifilis dan gonorea, menyebabkan Stephanie tidak dapat mempunyai anak pada usia hanya 22 tahun. Pada mulanya, doktor menganggap puncanya peritonitis. Rudolf telah merahsiakan penyakitnya dan apabila Stephanie mengetahui perkara sebenar, segalanya sudah terlambat. Dikhianati dan dihina, dia dipenuhi dengan rasa pahit hati. Dia enggan berkongsi katil dengan suaminya yang pulang terhuyung-hayang pada waktu subuh, berbau arak dan wanita lain. Sementara itu, Rudolf yang tenggelam dalam kesengsaraannya sendiri semakin hanyut dalam kemaksiatan. Menjelang akhir tahun 1880-an, sudah menjadi pengetahuan umum di istana bahawa Stephanie tidak akan mempunyai anak lagi. Hubungan sulit. Rudolf berterusan seolah-olah tiada apa yang berubah dan yang paling buruk masih belum berlaku. Daripada ramai perempuan simpanan Rudolf, seorang menjadi sangat menonjol. Ini ialah Baroness Mary Vetsera. Pada tahun 1888, pada usia hanya 17 tahun, dia terlibat dengan putera mahkota yang berusia 30 tahun. Pada masa ini, tingkah laku Rudolf menjadi semakin tidak menentu, mungkin disebabkan oleh sifilisnya yang semakin teruk. Dia dan Vetsera mula menghabiskan banyak masa mereka di Meiling, sebuah pondok memburu terpencil berhampiran Vienna yang telah dibeli oleh Rudolf dan dijadikan tempat pribadi untuk mengasingkan diri daripada lingkungan Istana Empayar. Pada 30 Januari 1889, Stephanie menerima berita yang mengejutkan. Pada pagi itu, suaminya, putera mahkota Rudolf dan Mary Vetsera ditemui mati di Meiling. Insiden Meiling, seperti yang kini dikenali, telah membawa kepada satu siasatan dan kabar angin mengenai konspirasi, pembunuhan, malah intrik politik berlegar selama bertahun-tahun. Tetapi akhirnya, kebenarannya amat suram. Rudolf menembak perempuan simpanannya dan kemudian membunuh diri. Jadi, pada usia hanya 24 tahun, Stephanie sudah menjadi balu dan tidak dapat mempunyai anak lagi. Yang peliknya, dalam surat yang ditinggalkannya untuk Stephanie, Rudolf menunjukkan sedikit kasih sayang, walaupun tidak dinafikan, kesannya terhadap hidup Stephanie sangat buruk dalam banyak cara. Selepas kematian Rudolf, Stephanie berharap untuk pulang ke Belgium, tetapi ada satu masalah, iaitu anak perempuannya.
Elizabeth Marie masih seorang puteri Habsburg dan istana diraja enggan membenarkan dia meninggalkan Vienna. Stephanie kini menjadi balu puteri mahkota, terperangkap di sebuah bandar di mana dia tidak dialu-alukan. Keluarga mentuanya membelakangi Stephanie dan menganggap kehadirannya sebagai peringatan yang menyakitkan tentang apa yang telah berlaku dengan Rudolf. Dalam masa sunyi ini, Stephanie menemui ketenangan dalam percintaan dengan Count Arthur Podolski, seorang bangsawan Poland yang sentiasa berada di sisinya sepanjang hari-hari paling gelap. Tetapi takdir sekali lagi menimpa Stephanie. Podolski yang masih belum mencecah usia 40 tahun menghidap kanser laring. Pembedahan yang gagal menyebabkan beliau tidak dapat bercakap dan pada Mac 1890, beliau telah meninggal dunia. Stephanie yang masih bersedih atas kematian ganas Rudolf sekali lagi dilanda kedukaan. Untuk melupakan kesedihannya, beliau banyak mengembara, merantau ke Mediterranean, Malta, Tunisia, Sisili, Corfu dan seterusnya, mencari hiburan, kelegaan atau mungkin satu permulaan baru. Masih muda dan berkemampuan untuk berkahwin semula, Raja Leopold II mempunyai rancangan yang besar. Baginda mahu Stephanie berkahwin dengan pewaris baru Empayar Austria-Hungary, Archduke Franz Ferdinand. Tetapi perkahwinan itu tidak pernah berlaku. Sebaliknya, pada akhir tahun 1890-an, Stephanie jatuh cinta dengan Count Elimir Lunyoy, seorang bangsawan Hungary. Ini bukanlah satu pakatan politik. Ini adalah perkahwinan atas dasar kasih sayang dan Elimir malah memeluk agama Katolik Roma dengan harapan untuk mendapat restu Raja Leopold. Ia tidak berhasil. Dalam sepucuk surat yang tegas, ayahnya dengan tegas menolak untuk merestui perkahwinan itu. Dia tidak akan membenarkan anak perempuannya berkahwin dengan seseorang yang lebih rendah kedudukannya. Walaupun begitu, Stephanie tetap membantah ayahnya dan pada 22 Mac 1900, dia berkahwin dengan Elimir di Istana Miramar berhampiran Trieste, menyebabkan dia kehilangan gelaran dirajanya. Sepanjang tahun-tahun ini, pertikaian keluarga yang berterusan terus muncul. Di Belgium, ayah Stephanie semakin tua dan tanpa waris lelaki langsung yang masih hidup, rancangan telah dibuat untuk anak saudaranya, putera Albert, untuk menggantikan tahta sebagai Raja Albert Sentetu. Leopold telah lama marah kepada anak-anak perempuannya kerana berkahwin dengan orang yang dianggap lebih rendah kedudukan dan hampir memutuskan hubungan dengan mereka. Rasa dendamnya begitu mendalam sehingga dia melarang Stephanie daripada menghadiri pengebumian ibunya pada tahun 1902 dan enggan berjumpa dengannya sebelum kematiannya. Selepas kematian Leopold pada tahun 1909, anak-anak perempuannya menjangkakan akan mewarisi sebahagian daripada kekayaannya yang besar. Sebaliknya, mereka menemui sesuatu yang amat mengejutkan. Dia meninggalkan sebahagian besar kekayaannya kepada Caroline Lecroix, perempuan simpanannya yang jauh lebih muda dan yang telah dikahwininya secara rahsia hanya 5 hari sebelum kematiannya. Marah dengan keadaan itu, Stephanie dan saudara-saudara perempuannya melancarkan pertempuran undang-undang yang sengit yang berlarutan selama 5 tahun. Akhirnya, Stephanie berjaya mendapatkan penyelesaian sebanyak 5 juta francs. Pada musim panas tahun 1914, semasa lawatan rasmi ke Sarajevo, pewaris Empayar Austria-Hungary, Archduke Franz Ferdinand, lelaki yang pernah diharapkan oleh ayah Stephanie untuk dikahwini olehnya, telah dibunuh oleh seorang nasionalis Serbia, Gavrilo Princip. Kematian beliau mencetuskan krisis yang dengan cepat berkembang menjadi Perang Dunia Pertama. Hanya beberapa minggu kemudian, Jerman menyerang Belgium, walaupun negara itu berkecuali dan tanah air Stephanie kekal di bawah pendudukan Jerman selama 4 tahun berikutnya. Oleh kerana Austria-Hungary bersekutu dengan Jerman dalam peperangan itu, Stephanie mendapati dirinya berada dalam kedudukan yang tidak selesa tinggal di empayar yang membantu menduduki tanah airnya. Selain itu, dia semakin yakin bahawa Maharaja Franz Joseph terlibat dalam pembunuhan warisnya, Franz Ferdinand, dalam satu cara atau yang lain. Nasib baik, pada masa itu, dia dan Elimir sudah jauh dari Vienna. Pada tahun 1906, mereka telah menetap di Russelsee Mansion di kawasan yang kini dikenali sebagai Slovakia, salah satu daripada beberapa tempat yang tidak terjejas oleh peperangan. Di sana, Stephanie menumpukan dirinya kepada kerja-kerja amal, mencari makna dalam dunia yang sedang berantakan di sekelilingnya.
Apabila Maharaja Franz Joseph mangkat pada tahun 1916, Stephanie dan Elamir pulang ke Vienna untuk menghadiri upacara pengebumiannya serta sambutan pertabalan pemerintah baru mereka. Hanya 2 bulan kemudian, Elamir telah dilantik sebagai putera dalam kalangan bangsawan Hungary, namun dunia mereka segera runtuh. Pada Oktober 1918, Austria-Hungary kalah dalam peperangan dan runtuh menjadi negara-negara yang berasingan. Walaupun kebanyakan kerabat di Raja Habsburg diasingkan, Stephanie dan Elamir terselamat. Mereka kekal di rumah agam Rusolce walaupun mereka terus kerap mengembara dan mempunyai perkahwinan yang bahagia. Stephanie dan Elamir menjalani kehidupan yang tenang selepas Perang Dunia Pertama. Pada masa itu, beliau juga sudah menjadi seorang nenek kerana anak perempuannya telah melahirkan beberapa orang anak pada awal 1900-an. Namun, hubungan antara Stephanie dan anak perempuannya menjadi tegang pada awal tahun 1920-an. Ini adalah disebabkan oleh kehidupan pribadi Elizabeth Marie dan pendiriannya dalam politik. Dia seorang sosialis dan menjadi terkenal di Austria sebagai Archduchess Merah. Selepas perselisihan terakhir pada tahun 1924, Stephanie dan anak perempuannya Elizabeth Marie nampaknya telah memutuskan hubungan sepenuhnya dan tidak pernah bercakap lagi. Sepanjang tahun-tahun ini, Stephanie menulis memoarnya yang diterbitkan pada tahun 1935 dan dalam bahasa Inggris pada tahun 1937 dengan tajuk Saya Sepatutnya Menjadi Maharani. Namun, ia bukanlah sebuah autobiografi penuh kerana beliau hampir tidak menyebut setengah abad selepas kematian Rudolf. Sebaliknya, buku itu dibahagikan kepada 4 bahagian dengan bahagian terakhir bertajuk Tragedy Mealing. Jelas bahawa kisah beliau, sekurang-kurangnya yang beliau pilih untuk diceritakan, berakhir pada tahun 1889. Mungkin penerbit beliau tahu bahawa inilah versi yang pembaca mahukan, atau mungkin beliau sendiri tidak mahu berkongsi butiran kehidupan peribadinya sejak hari malang itu. Pada September 1939, Perang Dunia Kedua meletus. Stephanie dan suaminya tidak tinggal berhampiran barisan hadapan dan negara-negara yang bersempadan telah terlepas daripada pertempuran yang paling teruk. Namun, menjelang penghujung perang, pasangan itu mula bimbang dengan rancangan yang dibuat oleh Nazi untuk menukar Rudshutz menjadi hospital medan apabila tentera Merah Soviet mara ke Eropah Tengah. Apabila tentera Rusia tiba di sana pada akhir musim bunga tahun 1945, Stephanie dan Elamir telah berlindung di Biara Agung Pannonhalma. Beliau meninggal dunia di sana pada 23 Ogos 1945 pada usia 81 tahun. Beliau telah melucutkan hak waris anak perempuannya setahun lebih awal dan Elizabeth Marie tidak menghadiri pengebumian Stephanie. Beliau dikebumikan di krip Biara Agung itu dan Elame yang meninggal dunia kurang setahun kemudian dikebumikan di sebelahnya. Terima kasih banyak kepada semua kerana menonton video ini mengenai Puteri Stephanie dari Belgium. Saya harap anda mendapati ia menarik. Beritahu saya apa pendapat anda tentang kehidupan di bawah dalam ruangan komen dan jika anda ada sebarang cadangan, sila maklumkan juga di ruangan komen di bawah. Saya harap anda semua mendapati ini menarik dan saya harap anda semua sudah melanggan serta mengaktifkan notifikasi untuk mendapatkan semua video saya sebaik sahaja saya memuat naiknya. Apa-apa pun, itu sahaja daripada saya, jadi saya akan jumpa anda semua dalam episod Forgotten Lives yang seterusnya.